Selepas show kami di Avenue K, kami terjumpa restoran Jepun ni. Menarik konsep ala carte buffet. Inilah dia, Shabu Fuku. Kami order set Shabu Fuku Mami yang termasuk unlimited wagyu and ketam. Harga kalau hanya wagyu saja ialah 199++, manakala termasuk wagyu dan crab ialah 298++. Chawanmushi and salad Jepun, very outstanding. What a great appetizer to start with. Ala carte buffet jauh lebih bagus sebab semua makanan hanya disediakan bila diorder. Tengoklah sendiri betapa segarnya oyster, rasa manis, juicy dengan rasa laut yang padu. Bukan saja ayam goreng, kami juga peminat sushi, terutama sashimi. Wow, the sashimi here was so fresh. I can say that this is one of the best sashimi I ever had. Set kami termasuk unlimited crab. Kami order semua 3 jenis ketam yang berlainan. Kegani, Satsuma Kani and Snow Crab. Sekarang mereka tambah satu lagi menu, Fresh River Prawn. Alamak, sedap ke ni? Wagyu premium bersama kuah sukiyaki yang manis masin. What a killer combination. Cair di hati, bukan di mulut. Fresh River Prawns, masuk mulut terus lupa dunia. It was so fresh. Oishi! Paling best sekali, package kami boleh makan pelbagai jenis ketam. Makan sampai perut surrender. Boleh dikatakan apa yang kami makan memang top notch. Oh ya, hampir lupa. Package buffet kami termasuk unlimited Häagen-Dazs ice cream. Untuk Japanese buffet, kami highly recommended sini.